sampai office. Hari ni saya bawa nasi lemak. Nasi lemak ni dia ada cerita. Nanti saya cerita. Okay, so jom kita panggil geng AI makan. Disebabkan Abang Ali tak datang lagi. Dia datang lambat, so saya shoot konten saya dulu. Takkan nak tunggu dia kan. Nanti semua dah lapang. So jom teman saya shoot konten. Lama dah saya tak shoot konten. Dah boleh makan. Datang makan. Boleh datang. Nasi lemak. Okey, ni cerita, ni ada cerita di sebalik nasi lemak ni apa nak yang. Cerita dia macam ni. Aku hampa tahu lah kan aku baik macam mana pula. Tak ni dengar ni. Sabar. Dengar ni. Aku ni baik pula macam mana kan. Aku dengan baik hatinya nak tolonglah dua pasangan suami isteri ni. Depa memerlukan kos perawatan untuk isteri dia. Ya, dia bakal nak mengandung. Lepas tu disebabkan suami dia dah lupa diri, dah jadi penyanyi, so dia dah tinggalkan perniagaan nasi lemak. So aku beli. Dia punya suami tu bukan dia penyanyi. Jadi apa? Jadi streamer GTA dah sekarang. Streamer GTA? Kau tahu kah di GTA dia ada perempuan namanya Meme. Meme? Astaghfirullahalazim. Nak jaga hati kono, bukan memerah. Habislah apa ni, memang bercerai pula lah kali kedua. Tapi awak kali ni ada kerang weh, dia tak cakap pun kat aku dia masak kerang bagi tadi. Ni kau lelaki aku masak tadi. Bukan lagi yang. Dengar Bashir bercakap. Dia dah lupa. Syah cakap apa? Share bis dia. Mau tahu dia cakap apa? Wow, ada kerang. Siaplah. Cai pernah tengok dah nasi lemak ni? Una dah beli dah perniagaan nasi lemak dia orang. Sebab belilah. Bukan. Sebab bini dia memerlukan rawatan. Rawatan untuk ni lah. Sebab dia orang kan tak dapat jurat lagi. Tak dapat cahaya mata lagi. Termos ni jangan nampak sangat. Termos konten hari. Ada yang ni. Boleh dah. Nah, nak ambil nasi. Ambil lauk. Nah, share. Ambil lah makan. Ya, sedap. Daus main makan, Daus. Yang lelaki main makan. Aku dah tak masak ni. Hari ni saya tak masak. Sebelum je. Ya. Yang berem. Ambil makan banyak. Ambil, silakan. Tak nak. Sebelum habis naik ni. Guna ambil kerang siapa? Nak campur boleh ke? Boleh ambil campur. Sama. Daus nak berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daus. Ni perniagaan bukan lelaki hang. Aku caras. Oh iyalah. Ya. Oh kenapa bankrupt ke hari ni? Modal lah. Memang berniaga sekali-sekali. Bukan bankrupt, banyak sangat job tak sempat. Kita bagi kat orang tepi je. Banyak sangat job sampai itulah sampai sekarang kan. Pejuang garis 2. Aku ni baik macam mana pula. Aku belilah perniagaan ni. Laki dia dah lupa diri dah. Dia tak ingat dah dia penjual nasi lemak. So, siapa nak terus? Kau nampak kerang tu banyak. Makan tu kerang banyak kat kau subur lepas ni. Kau tunggu lagi aku datang je. Aku datang je. Berarti kau tu suruh makan telur tu. Tata yang dalam live. Tata yang meme tu ni. Kau makan. Meme. Kau makan telur. Kau memang kena sebab kau dah jual perniagaan ni dekat aku. Untuk orang mata bini kalian. Ya, ini kita punya bekas ni. Tahu pula orang tu bagi bekas yang sama kan kau. Bekas ni bukan ada satu je lah jual kat kedai. Alah. Ni dia. Dia macam ni. Dia cerita dia sebenarnya. Cerita dia macam ni. Disebabkan pasangan tu memerlukan duit rawatan untuk isteri dia. So aku belilah rawatan tu. So aku belilah perniagaan. Diorang tengah cuba dapat anak tabung uji. Nampak ni? Aiman nak kontak nombor ni. Aku malas masak dah. Aku malas masak. Kesian Aiza. Terima kasih. Okey dah. Ni akak kau abang. Sorry Aiza. Terima kasih Abang Haris sebab sponsor ambil kau sudu. makan Ada semua. dua. Bagi satu kat orang. Siapa nak suruh satu? Sikit boleh tak? Anji nak Makan. Hari ni memang saya tak masak. Kan sedap kan? Sikit boleh tak? Sedap daripada hari tu kan? Bau-bau barang lama lah kat
sini. Sorry, I kan baru habis pantang jadi lambat sikit. Tak usah barang tu. Belum dapat tadi. Daus yang pregnant. Kau jangan lupa Itu benih-benih kau. Sedar dari hari tu kan. Hari tu dia orang jampi-jampi. Tak nombor tu. Ya. Ya, sebenarnya nak ngorek Aiman tu WhatsApp Aiman tu. Oh my god. Betul lah sekarang orang kata kalau nak curang tu daripada depan. Betul. Kalau orang dekat Ya. Tak mainlah curang belakang-belakang. Tapi aku paling suka lah yang Aiman dekat daun-daun tu. Macam di bawah usus-usus ni. Dia macam dekat bawah usus balan-balan. Aiman. Penanggal Aiman. Terbaik lah. Yang daun tu memang paling favourite aku. Alah, baik. Alah, kita orang faham Aiman. Kita orang faham. Oh jangan aku buat stiker kau ambil gambar dengan lipstick tu ah. Pakai je stiker yang sama. Pakai stiker yang sama. Kenapa ikan bilis ni nampak murah tak mencari tu? Dia tengok siapa yang pegang. Daus tengok tu. Letak Pada bukan OKU lelaki tu. Lelaki tu bukannya OKU pun boleh je ambil sendiri. Pilih-pilih. Dulu aku rasa Aiman buat dekat hang. Bukan dia buat dekat Aiman. Hang lagi special. Faham. Dia dah duduk bawah daun-daun. Tak habis-habis. Daun-daun. Nampak Level kau dekat tu kat nampak, daun-daun. nampak sangat lelaki tu lapar gila. Mesti perempuan tak pandai masak dekat rumah. Harap muka je hello tapi tak pandai masak. Dia memang jenis yang bawa lelaki dia pergi makan tempat orang lain gitu. Tahu dah bini. Lepas tu nanti kalau dah kena sondol. Nampak macam dia nak sondol lepas. The next sondol. Timon. Nampak? Ni. Nah, ambil aku sini. Ha. Walaupun bagi timun. Walaupun Aiman dah tak kerja nasi lemak tapi memori. Tengok tu. Ya Allah, husband. Mana Mana? Siti Min. Aimala. I dah ada. Tak apa, untuk you boleh lagi. Tak payah makan ni je lah. You. Feeling lah lelaki ni. Tak pandai. Level Aiman yang kau sekarang lain. Sekarang dia bawah daun. Jangan macam-macam. Kau tengok video baru kau faham. Oh tak siapa. Wih. Terlalu jealous untuk tengok. Icah dah kecewa dah. Oh, Icah dah kecewa dah. Sebagai ex-wife aku tak boleh tengok ex lelaki. Macam tu Aisyah. Nanti ada keluar kat trend. Oh dengan Aisyah tak buat macam ni. Sakitlah hati aku ni. Okay, ex-wife pertama tak tengok yang terakhir tu, yang sebelah dia tu. Yang dia tengok ke tak? Cuba tanya sikit. Tengok tak? Bukan itu sebelah. Oh, yang ni. Nampak macam nak Weh, aku terskip lah tau. Aku terskip. Sorry. Tahan je lah, kalau tak tahan sangat meja sana luas. Ha? Are you okay? Yes, I'm okay. What? Tengok dah MV terbaru dia. Okey, kalau Najla tengok. Apa makanan yang Mira suka untuk Aiman? Tom yum. Tom yum. Tom yum. Betul? elok sikit. Apa kan dia? Kita orang moden sangat Kita orang makan sandwich Dia provide laki dia sandwich dia no. Pagi. dekat Mesra dekat Petron. Pagi. Saya bila aku dapat timun. Dalam MB tu pagi tu dia bagi makan Aiman sandwich. Tengah hari waffle, malam kek. Tak kau kurus lelaki ni. Bagi tahu masa dulu hang jaga dia macam mana? Bagi tahu. Aku dulu ayam masak lemak masak untuk dia. Masa Bekalkan kau dia. dengan aku pun yang masak lemak juga aku rasa. Itu signature aku. Masa dengan special lah kat situ. Sepeda buncit. Ada dah kurang Aiman sebabkan makan wafer je, sandwich je. Tak salah sebab dia duduk dekat daun tu. Dia kat daun. Daun tu pudina. Okey, nanti letak Aiman duduk kat daun lah. Oh, takut lah. Ada yang marah. Siapa nak marah? Daus je marah. Dia jaga hati Daus weh. Dalam Dia diam. jaga hati Daus daripada jaga hati Mira. Ada shift sekarang. Cukup Pak yang tidak proporsional Daud dah. Pak punya kulit. Baik ke? Kita orang tak buka aib dia buka aib sendiri. Itu mengaku daripada fake. Where's everyone? Ambil je makan. Kan panas gila weh. Share lah ni. Transport. Share hot. Kenapa Aiman duduk depan Hati. Sianya dah bergaduh dah. Nak bercerai dah. Panas weh.
Kuromen Cinnamoroll tolong ambil Cinnamoroll? jadi brand. Jadi duta. Lagi satu apa? Cinnamoroll Kuromi. Tu pun kalau dapat tengok lah. YT ni aku tak tahu naik kedok konten ni. Weh, dia ajak hang tengok Aiman tu. Mana bini ha? Bini ha tinggal ha kat situ. Sianya. Oh ni gelandangan 7 hari macam tu Bella kau nak tambah ambil tambah. Wah, ambil makan nasi tu. Berseni Iyo. Wahai, Saya kata tak nak. perlu ekon ke? Semula jadi. Tak tahu. Ai siapa ambil lah Ada minum. yang ayam kecil-kecil. Ipan. Ipan dalam MV Aiman, Ipan suka part mana? Sebab Una dengan Aslam suka part Ada satu part part yang Mira baca buku sambil panggil Aiman dekat atas tu. Tu je yang sweet. Yang lain tak tu. Aslam cuba beritahu Aslam suka part mana? Dia suka part daun. Part daun. Part daun. Ha. Nak sambal tak pedas tu? Ambil sikit. Ambil sikit. Tak kalau sambal tak. Oh, Tak pedas. Oh, aku penat so kemarin masuk tandas, keluar tandas, masuk Tak tandas. pedas lah. Ha. Nasi lemak dia itu. Nasi lemak kau hari tu mana dah aku ambil sambal? Dia manja. Editor letak muka Mira yang MV Ihin tu. Lepas tu kasih compare dengan MV yang dengan Aiman. Sebelah. Kuasa tak ada dia. Lepas tu letak Ipan balik umrah botak tau. Aina, are you okay? Aku bisa. Lagi bayar sikit lagi. Aduh, takut tak ingat ini. Tak hafal lagu apa? Ni MV dia je. Yang Pak Asla kata bawa-bawa dedaunan. Bukanlah bawa barang-barang. Guna. Ha? Dia suka part yang tu. Yang mana? Masukkan dalam mulut tu. Oh, yang tu. Una suka gila. tak? Ke nasi? Roti tu. Roti betul ke tak, Syah? Sponge Span. Span. Siapa yang makan? Siapa yang makan tu? Aiman suap. Aina okey ke? Tadi Aina sakit perut. Yo, tapi sebab Una dah masak, kita kena makan juga. By the way, Una tak masak. Ini adalah sebab dengar dulu. Ni nasi lemak ni mesti Aina teringatkan ada pasangan nego dekat bawah office kita cari Yang- nafkah. Selama nyawa ini. Ya, yang tu selama nyawa ini. Lagi apa lirik? Una beli nasi lemak dia, nak tolong dia pasangan dia pun ni mencari. Dia orang macam masak rumah tangga Bukan masak lebih kurang lah. Tak ada zuriat kan. Masalah zuriat. Masalah zuriat, tak ada zuriat. Yalah, dalam MB. Ipan ada nasi. Ya Allah, terima kasih Ipan. Ya Allah, makanlah banyak-banyak nasi. Ni nak siapa ni nak ya? Oh, Ipan. Apa tu? Tambah nasi. Tambahkan nasi, tambah. Tambahlah. Tambah. Jahat lah Ihin. Hah? Ambil balik. Aidon tak muat. Aidon tak muat pula. Ha? Buat apa? Tak muat. Tak muat. Dia tak kita orang. Ada tak? Kalau minta kat Aina tak muat. Asal lah. Ada punya orang tuanya. Dah lah korang. Mesti abang rasa sunyi kan sebab hari ni ramai yang tak datang. Sebabkan ramai yang tak datang, kita akan jemput penyanyi terbaru. Yeay! Aiman! Bersama dengan Aiman Junaidi. Ayuh sini mana? Kita nak dengar sikit macam mana? Tolonglah. Aku promote ni. 1, 2, 3. Mendapatkan dirimu selama nyawa ini masih ada dalam raga ini. Takkan ku ingkari janji suciku untukmu kasih, karena yang aku mahu hanya kamu, bukan yang lain. Oh, oh.
Andainya aku bisa beritahu seisi dunia bahwa cinta kita kekal abadi untuk selamanya. Sampai bila dunia ini kan terhenti, cintaku takkan mati. Sampai bila dunia ini kan terhenti, cintaku takkan mati. So korang jangan lupa stream lagu Aiman dekat semua digital platform dan MV Aiman dah keluar. Daun pun kena ada. Okay, pergi serbu ramai-ramai di MV Aiman. Aiman dah post semalam. Mira datang bawa kek. Separuh. Okay, so korang jangan lupa tengok MV Aiman, okay? Support sampai 1 million follower. Weh, red flag. Tadi dah red flag. Ni lalu-lalu lupa pakai kamera orang dah red flag dah. Ya, mentang-mentang dah kekasih. Oh, kita ada penyanyi kedua. Selama nyawa ini masih ada dalam raga ini, takkan ku ingkari janji suci untukmu, oh kasih. Andainya aku bisa beritahu seisi dunia bahwa cinta kita kekal abadi untuk selamanya. So, kalau itu saja konten saya hari ini. So, jumpa dekat next konten. Jangan lupa layan MV Aiman dengan Mira. Okay, support semua. Dengan MV sekali lah. Sampai 1 million. Sekali dengan apa nama? Daus. MV bintang dia punya lagu cover. So, jumpa kat next konten. Bye.